terus ni bagian ni. Selagi boleh, ambillah suplemen. Selagi dia tak bermasalah, ambillah suplemen. Kalau nak duduk bengkokkan kaki pun dah tak boleh, nak macam mana? Ni jaga ni. Sebab inilah sumber kekuatan kita. Ni, saya banyak ambil ni sebab dia ada collagen. Jangan sampai ni kering. Masa tu kalau lutut dah sakit ni, korang makan satu hari 1 kilo bendi pun dah. Ada orang kata ambil bendi. Saya pun kadang-kadang cerita juga orang, cubalah ambil bendi. Potong-potong, rebus, kalau pula rendam, malam, pagi minum. Tetapi sebenarnya bendi, saya nak cerita yang kadang-kadang orang tak nak cerita benda ni. Orang yang ada masalah saraf, jaga-jaga dengan memakan sayuran yang banyak. Sebab itu kita lebih guna benda ni sebab dia dah di proses pencampuran satu bahan dengan satu bahan tu memang dah betul-betul cantik. Okey, kadang-kadang ada setengah antara kita bila makan sayur bendi, badan akan rasa bisa. Saraf akan rasa bisa. Sebab antibodi kita dah lemah. Kalau kita kadang-kadang kita tengok kalau kita makan sayur terung, makan kacang panjang, badan akan rasa bisa. Ada orang steady, tak ada apa-apa, tapi kadang-kadang kita rasa macam kenapa badan rasa bisa-bisa bila tidur malam rasa macam kepas kaki, ingat apa yang kita makan. Sebab kita punya antibody dah start berkurangan. Sebab tu kita akan rasa semua tu. Sebab itulah pentingnya pengambilan suplemen di usia-usia bila dah 30 ke atas. Bukannya nak menakutkan, saya tak nak menakutkan, cuma peringatan. Kita tak naklah bila orang kata apa, bergerak sikit, penat, anak-anak bawa berjalan nanti cakap, mak tak boleh, lutut mak sakit. Anak macam fed up tau sebenarnya. Habis sayur apa yang elok pun dia makan. Okey, kalau nak elok makan sayur yang ni semua, bersihkan. Bersihkan kita punya usus sebersih-bersihnya, kita boleh makan. Tapi kalau kita tak bersihkan usus, bertambah segala asid, segala toksik dalam badan, bila kita makan sesuatu dia akan menambahkan lagi, dia top up lagi. Itulah punca-punca. Kadang-kadang sampai kita punya kaki bisa kebas sebab dia terus turun ke kaki, tambah benda yang ada dekat bawah tu kita makan tambah. Tapi kalau kita gunakan suplemen untuk pembersihan, kita bersihkan usus kita, buang najis kita yang lama-lama, buang asid toksik yang melekat dalam badan, yang ada kat hujung jari kaki, yang ada kat hujung jari tangan kita buang, yang ada dekat muka ni kita buang. Bila kita makan sesuatu, okey je, semua okey. InsyaAllah. Kata orang makan sayur bedek lagi bagus dia punya blending. Kalau tak ada masalah saraf. Sebab itulah kita kata pentingnya buat rawatan saraf sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Sebab apa? Kita untuk melancarkan kita punya perjalanan darah. Mana-mana urat saraf yang tersepit tu kita bagi dia keluar untuk darah tu bergerak dengan cantik. Bila darah tu bergerak dengan cantik, badan tu sihat. Tapi yang penting ni rawatan dalam badan itu sangat penting. Sebab toksik ni bukan kata ada kat kaki, ada juga dekat muka. Bila kita tengok orang berjerawat penuh, resdom tu sebenarnya adalah asid. Bila kita tak buang benda tu, kita nak makan sedap. Nak makan kerang yang besar-besar, nak makan sotong yang besar-besar, ketam yang besar-besar. Semua nak makan yang sedap-sedap. Wah, kau main kalau makan. Lepas tu mulalah esok dengkot berjalan. Kenapa acik jalan dengkot? Tak tahulah kaki ni sakit, bengkak dah. Tak sedar, kata apa? Makan tak sedar diri. Makan tak sedar diri tu namanya. Sebab itulah kita kena detox, buang semua asid yang ada dekat kaki. Suplemen kita lebih cantik. Kita ambil gunakan baik cleanser, bahagi dia buang bersih-bersih. Bila dah buang bersih-bersih asid, terutamanya dekat kaki, tu yang selalu kan dekat hujung jari ni, dia rasa macam dia bisa tau. Bisa. Lebih makan daging raya haji, jaga-jaga. Nak raya haji ni. Kalau makan baik cleanser tu, dia memang kita mula-mula makan tu, dia memang selalu buang air besar ke? Ya, betul. Sebab dia nak bersihkan kita usus yang berkilo-kilo dalam ni.
Nampak macam tak ada apa-apa. Saya dah makan. Tu asyik buang air besar je. Kakak, kenapa ni takut pula? Jangan takut. Takut pula nak makan dah 4 kali dah buang air besar. Okey, sebab usus kita bulat. Gambaran dia bulat. Ni kita dah makan dah bertahun-tahun daripada kita kecil Lama-lama dah tinggal besar ni je. Kita ni sapu oleh minyak, lepas tu baring, lepas tu buang air lagi. Sekarang ni kita nak bersihkan dinding-dinding usus yang dah tebal. Korek sikit. Dah selalu, ada dah selalu hari ni kan ada katakan 4 kali. Besok takutlah nak makan lagi. Ambil terus sebab dia adalah pengganti pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kalau kita gunakan bio-cleanser tu sebagai minuman harian kita, tak pun bila kita dah habis satu kotak tu kita ambil setiap hari kan, kita boleh ambil selang-selang hari. Pengganti pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi teruskan jugalah. Teruskan ambil. Okey, macam saya lah. Saya sebenarnya bukan seorang penggemar sayur. Saya suka beli sayur macam sawi tu kan. Saya suka beli. Saya suka potong. Saya suka goreng. Tapi saya tak suka makan. Saya tak suka makan. Saya jarang-jarang sekali makan sayur. Itu adalah saya. Kalau buah-buah mungkin saya makan. Saya makan buah pun saya pilih. Saya pilih anggur yang tak ada biji. Orang kata biji anggur tu untuk suplemen. Tapi kalau saya makan anggur, saya tak ada biji. Bukan buang, saya pilih. Kalau anggur dia, pertama kali saya beli anggur ni, saya makan ada biji, saya takkan beli lagi. Saya nak cari benda yang pertama kali saya beli tak ada biji, saya akan beli yang itu je. Itulah saya. Saya macam saya kata, saya selalu fikir sebenarnya biji anggur ni adalah untuk kesihatan. Orang buat suplemen mahal, punya jadi kita sihat. Tapi saya tak nak sebab tak sedap. Kita buang. Saya tak nak, tak sedap. Saya akan beli anggur yang tak ada biji. Macam juga buah delima. Orang kata buah delima ni elok makan biji dia. Tapi saya tak nak. Sebab saya bergantung pada suplemen. Sebab benda yang tak sedap saya tak makan. Jadi kita beli buah delima pun makan air je, lepas tu biji je buang. Betul lah, saya dapat macam orang kata celau sayur, bendi makan dengan sambal. Saya tak, bukan penggemar macam tu. Saya jenis makan yang jenis lauk. Lauk yang makan sayur bagus, sayur hijau. Betul, sebab saya banyak bergantung dengan suplemen sama ada yang ini bio-cleanser ke Nutrimi pun okey sebenarnya. Dia pun sejenis orang kata alami lah. Sangat elok tu diambil Kopi kita pun okey sebenarnya. Dia pun ada juga apa ni sayur-sayuran dalam tu dia ada pegaga. Jadi memang cantik untuk ambil. Teh lemon madu pun okey juga sebenarnya. Sangat okey. Okey, itu saja sebab kita nak mulakan pada sesi rawatan. Apa dia? Bio-cleanser tu kita ada jadi tapi kita makan hari-hari tak ada masalah. Daya dengan tak daya je. Duitnya. Boleh je ambil setiap hari kalau kita larat lah. Kena minum air masak banyak untuk proses dalaman. Sebab dia perlukan banyak air untuk pencernaan, untuk benda tu kembang yang cantik dalam. So bila cukup air yang kita minum, dia senang untuk diproses. Sedap makan sebab apa bila pagi kita pergi buang. Tidur lena sebenarnya suplemen ni membuatkan kita tidur lena. Siapa yang ada masalah insomnia, susah tidur malam, berjaga sepanjang malam, 4 pagi baru nak tidur, punang dah kena bangun, badan letih, gunakan suplemen sebenarnya sangat membantu. Jangan guna kopi. Guna kopi memang menjaga. Tapi suplemen ni alhamdulillah. Saya tak untuk setakat waktu ni saya tak ada lagi masalah susah tidur. Susah tidur saya tak ada masalah sebab tidur saya sentiasa berjaga. Tak ada macam tengah-tengah malam terbangun, tak boleh tidur, betul berjaga 1-2 jam tak ada. Buat masa ni tak ada. Itu bio-cleanser tu makan waktu apa? Malam ke pagi? Boleh. Waktu malam sebelum tidur boleh, waktu pagi pun boleh. Boleh je bila masa. Kalau yang ini kita dah makan ubat yang kerajaan. Okey, doktor beli hospital. Darah tinggi ke kecil manis ke lah betul. Boleh makan ni lagi. Boleh, jarakkan 1 jam. Jarakkan. Yang penting waktu nak tidur tu kita dah tak ada nak makan apa-apa, ambil benda tu shake minum. Tak pun bangun tidur esoknya pun okey. Tapi kalau yang ini saya ingatkan pada kaum
Mama, ibu-ibu tersayang, janganlah ambil malam. Rugi ambil malam. Oh, tu terus ambil malam. Ambil pagi,